Duduk di kampung suka ingat tu. Nak nyayo, nak ngulai, ambil benda-benda hak sekitar rumah je. Kau nak pergi ngambil jantung pisang sekejap mak kau nak celur. Lepas tu buat air lada ke, cucung bodoh ke, tak pada cukup sedar nyamuk kita ngambil jantung pisang. Pau, balik. Nah, berjontai jantung pisang nah. Jantung pisang abu ke moknya ke pisang raja entahlah. Yang daripada biar dia jontai gitu mai bolehlah kita celur ya. Bapa sedap makan celur jantung pisang tu kan ya. Buat air lada sambil picit ke ya, tempoyak ke benda bodoh ke tak pada lah tu. Maka ke moh kita ngerak jantung pisang cebar sekali je mana dekat dengan mudah cebar kita je pegang nah pegang putus tak pada tu. Mudah dah dapat jantung pisang bolehlah celur tak padalah serai anda mana dompan dia anda rajin malas je kutik je lah tak padalah kenyang lah perut. Lepas tu duduk kampung ya, kalau banyak rengit, banyak ngagas, banyak nyamuk, buat apa orang nah. Tak padalah. Gitulah keadaan kita. Mau bertekait pula nyau. Benda lagi. Gitulah kalau di kampung ya. Balik. Maka ke jantung pisang dapat dah. Bolehlah celur pula lepas tu kan kita bolehlah makan nasi. Jodoh orang benda kan dia je kan kerian jadi ya. Gitu lah duduk kampung. Balik.